Kipas Shilly korang bergoyang-goyang. Masalahnya korang baru beli. Tengok video ni sampai habis, aku bagi tips dia. Kebiasaannya kipas korang tu jadi macam tu sebab bilah korang tu pasang tak betul tau. Jadi korang kena alert dengan 3 benda ni. Pasang bilah ikut arah yang sama. Kalau korang pasang tu daripada kanan, kanan je semua. Kalau daripada kiri, kiri dia semua. Jangan kiri kanan. Terbalik jadi dia nanti. Kalau pasang skru tu pun jangan ketat sangat. Jangan sampai rosakkan washer tu atau hook dan tapak dia. Sebab sekali dah rosak washer tu, confirm kipas korang tu bergegar, terus kena beli baru. Dalam satu kotak kipas ni, biasanya dia dah bagi dengan balancing kit. Letakkan klip tu dekat bahagian tengah bilah ni dulu. Kalau masih goyang, adjust ke depan atau belakang sampai stabil. Kalau klip tak cukup, boleh tambah dengan pemberat nipis macam pakai tape. Okey, sini aku tunjukkan contoh kipas bilah yang tak seimbang. Ambil measuring tape, ukur jarak antara shilling dengan bilah kipas. Kipas 3 bilah ni dia lagi senang wobble sebab jarak setiap bilah ni 120 darjah. Kalau kipas yang 5 bilah ada beza sikit, dia lagi stabil, lagi seimbang, lagi berat. Jadi sebelum korang nak salahkan brand, korang tengok dulu benda-benda kecil macam ni. Jangan main pakai sembuh je. Okey, kalau korang nak kipas yang best, datang je terus dekat Cawangan Alat Dapur. Berdekatan dengan korang sekarang.